rombongan Sumut Nusantara atau bantuan, sedangkan kita tahu dah tak boleh, musuh tak bagi, kalau kena tembok guana dalam perjuangan atau usaha untuk membantu orang yang kesusahan, hukumnya mati pada jalan Allah. Faham lagi? Kalau mu tak boleh nak buat, mu doakan orang yang boleh buat. Okey, kita tak boleh nak hantar bantuan, sedangkan hantar bantuan itu wajib. Orang lain ada nak hantar, jangan kita tu sibuk pula. Kita tukar doa agar mereka selamat. Betul tak? Tak boleh buat benda baik, jangan larang benda baik. Kita doakan agar mereka selamat. Kerana apa? Kerana wajib menolong saudara kita yang dalam kesusahan. Okey? Ma la yudruku kullu, la yudruku kullu. Apa yang tak mampu buat semua, jangan tak buat langsung. Kita tak mampu nak hantar kereta kebal, kita orang awam. Kita tak mampu nak hantar jet, kita orang awam. Tapi kita mampu hantar sumbangan makanan sekadar yang boleh buat. Soalan